Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cantik sekali. Lantang besar. Wow, wow. Wow. Best. Besar. Dulu. Beli. Besar. Besar ini. Besar. Beli kan ni. Yang tu. No. Assalamualaikum geng. Apa khabar apa semua? Jumpa aku lagi geng, Iwan Apusto YouTube channel. Alright geng, macam biasa. Konten kita hari ni kita main menjala. Kalau hampa tengok duk kawasan sawah bendang ni, memang aku main menjala lah geng. Alright, hari ni kita nak main menjala ayak kering sikit. Boleh lah layan-layan. Tak ada tanah, kita pilah cari tali-tali ayak ke, parik buang ke apalah. Yang penting ada hasil. Ada hasil kita tunjuk kat hampa. No? Jom kita menjala. Kita bawa jala kecil ada, jala besar pun ada. Jala besar abang ambil sungai projek ni lah, kat belakang rumah aku ni. Kalau sungai ayak buang tu, boleh pakai jala besar, Kalau tak dipakai, kita pakai jala kecil, no? Alright, jom kita menjala. Sebelum tu, jangan lupa like dan subscribe Iwan Apusto YouTube channel geng. Clear geng, mantap. Jom kita menjala. Clear. Alright geng, buah mula kita nak buah depan pokok ni. Ada agak menangkap. Kadang-kadang lah. Tak ni tu beli dom menangkap ni. Tak ni beli dom menangkap depan ni besar loh. 2-3 kali menangkap tu. Kita buat ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Nak kenapa? Kenalah. Ikan banyak main bawah tu lah. Kalau ada main depan kita clear. Tak rasa memang berat ni. Tak rasa berat. Tak rasa langgar langsung. Tapi tak boleh kira kok. Ikan lampang tu ada dah. Baru nak belah. Baru nak ada belah geng. Tapi beli dah memang main kawasan ni besar-besar. Kenapa? Tanah ni selalunya lubuk lampam lah geng. Hari macam tangkuk kayu geng. Melentang elok. Allah, aku dah kata dah. Dia lah. Buah mula kena batang kayu dah geng. Tapi ada ikan. Kita ambil pi lah kot-kot. Kawan kita tu boleh buat perkasam geng. Tu dia tu, beli dah. Anak beli dah. Tak boleh hak besar, kecil pun. Tu. Hak ni pun buat kasam dak ni. 2, 4, 6 dia punya titik. Clear. Lesen. Sahabat kita datang memukat lagi. Depan tu apa nama ni? Apa beli dah belambak? Anak Toman pas mana tu? Duduk tahu lah. Oh, dia pergi sana dah. Tidak, dia duduk bawah pokok ni. Duduk bawah titi ni. Besar memang amti. Dia tu, dia. Jom. Baru mula. Clear. Dia geng, Pak Long kita. Mukat, merata Pak Long kata. Tu dia lah. Setengah kapek. Dia lah faham geng. Dia rezeki. Tak apa. Saya teronok lah. Wan pada tu geng, Wan. Dua saya baik-baik Keliak dong. Buh lagi. Asyik baik dia tu pun saya. Tu dia. Weh. Keliak dong. Alright geng, kita buat depan ni kok. Itu baru boleh lampu merah. Pasal ayak turun. Ni ayak tak turun lah ni. Bau pia. Tapi apa, kalau mukat syok tengok lepas mukat syok. Kita nak buka tak ada masa geng. Nak buka je tu. Lain kali je kita try. Kita pun lama tak mukat. Bismillahirrahmanirrahim. Lain kali kita try mukat lah geng. Mukat dah kok mah. Bukan tak ada. Ada 3 mata 4 mata. Tu ada lagak.
Alhamdulillah ada langkah. Kat rumah tu ada 3 mata, 4 mata. Ada 4 inci pun dah, 2 inci pun dah. Boleh lah try nanti. Tapi kena lampam memang saya elok. Oh, Pak Long tu dia. Oh, kampik 50 kilo. Tu penuh terus paruh tu 25 kilo dalam tangan tu. 25 kilo geng. Pak Long tahan 8 mata lah. Campur belah tak ni geng. Campur atau belah tak ni. Lampam selalunya. Belah-belah senyap. Alhamdulillah. Jala macam ni lah geng. Kutik sekok dua. Lampam lepas bubuh pagi. Tengah hari Pak Long kan. Tu, alhamdulillah. Boleh spesiang. Oh, kita pun clear agak lah. Tu. Tukun jala macam ni ada alhamdulillah. Tu. 2 ekor. Saya elok. Uish, tak masuk. Melentik dia. Lelah. Okay, geng, kita try depan ni. Tapi ada ranting kayu. Cuba pergi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak ngam-ngam dah. Ngam-ngam sungguh. Pasal dia ada macam nangkat-nangkat kok. Tu kita try pergi. Sorok sikit gayak ni sedap. Yalah. Ada apa tahu lah tu macam mana ada kat tu. Oh, ada juga ikan ladyfish ni. Dia lagi. Banyak sangat ni. Dia ni. Boleh dia lagi sekok kan. Hari tu sekok. Tu dia tu. No. Macam senangi ni. Tu. Panjang. Hamba tengok tu. Clear. Alright kan, kita buat depan ni yuk. Nangkap tak menangkap sangat, tapi ada anak ikan duk main tu. Boh pi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampai tengah kan. Angin. Apalah, orang ni okey lah. Ada. Benda layak tak tahu. Ada anak ikan main takkan dia tak ada lampam. Allah, keluar tu. Amboi. Tu ada lah, tang tu dah tekok. Dah keluar pula tekok. Sayang. Pandai jala kita ni pun bukan elok sangat. Kecil. Sekok, kecil. 2 ekor. Allah. Tu yang tak tahan. Okey, keluar. 3 4, 5, 6. Alhamdulillah. Ada jugalah geng. Tu kata tu kalau ada nak ikan main. Lampam boleh jadi ada. Mengikut pengalaman lah geng. Pengalaman kita hak sekecil kita ni. Faham-fahaman kita ni. Alhamdulillah ha. Hak boleh ambil kita ambil. Hak tak boleh ambil kita bagi besar lu. Oh weh. Clear geng. 1 ekor. Dua ekor. Ini boleh ambil kata buka. Kita buka geng. 3 ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dekat mana pun dia ada ranting. Atas ni pun boleh lah ni. Jalan ni.
Tunggu boleh ni. Abang nak goreng-goreng. Kecil tak mau. 3 ekor. Nampak siapa kita? Ni clear. Ni clear. Kata awak. 4. Lima. Ni balik Weh, kita ambil pihak kecil tu. Kita nak pergi makan kawan tu. Nanti kita ambil kawan kecil kan. Abang makan kawan kita lantung. Alhamdulillah ada 4 ekor ke 5 ekor tak tadi. Clear. Kena. Alright geng. Depan kita ada gelung. Minta depan gelung ni menjadi ya geng, menjadi. Dulu kalau menjala gelung ni, hei. Besok lampang sampai ke pucuk. Lah ni ramai orang cari ikan. Ikan pun tak dan tu. Tanggelung ni harap-harap dan. Ada paik panjang tu. Tu paik tu panjang tu. Nak pergi lajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lepas. Alright. Ayak lah juga. Lari tu. Lari ikan tu. Tu. Puan lah tu. Arak-arak ada lah duk melengung ni. Kita terpaksa tarik lawan ayak. Kok tu semua. Tu ada pelanggaran kan? Alhamdulillah. Ada pelanggaran. 2 ekor comel. Tak apalah, ambil buat balik. Habuan bagi makan ikan kawan kita. Sangkut puah tu. Keluar lagi. Tak langgak tu. Duk tarik-tarik tu macam kasar sikit. Tu dia semua macam nenen. Harap-harap bawah sak-sak. Tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dah. Duk ada atas tu. Minta sampai pucuk tu. Tapi tu dia cak nenen. Tu besar. Apa dia? Tak lepas dia. Yes. Dia. Alhamdulillah. Tu dia lampak mu. Tengok tu. Nak sangat atas pucuk. Ambil apa? Tu yang pucuk tu. Ambil piar 2-3 ekor. Alhamdulillah ada gorgon. Alhamdulillah ada gorgon. Patut dia langgap sangat. Sayang medang ni. Tu dia penuh lagi tadi. Dan lagi. Dua besar. Balik goreng tak ni. Lampam. Ambil piar 2-3 ekor ni. Bagi ikan makan. Hak kecil-kecil lah. Hak besar-besar tak payah. Lepas balik. Masuk dia hak halus betul-betul ya. Hak ni boleh atas wak Alhamdulillah geng. Jenuh aku paisi. Alhamdulillah geng. Minta pai pucuk sungguh. Tapi tu dia saya ambil air 2-3 ekor. Abang bagi ikan makan. Ni macam saiz ni boleh lah. Hak besar-besar, hak kecil-kecil, hak apa. Hak ni kita buang. Tapi yang penting tu dia ni. Ada puyuh tekok. Puyuh tak besar kan. Boleh lah puyuh. Ambil dia. Bagi makan ikan kok. Tapi alhamdulillah ada upah tekok. Dia. Terbaik ni. Sesat mana ni hang ni. Ni kalau menangkap dalam sungai ni. Orang kata besar sungguh ni. Cokok-cokok fak-fak ni. Ada agak motor kita. Sabar nak interframe ni. Nak screenshot ni. Ya Allah tajam tu. Jangan buat main datang ni. Duduk dia sat. Alhamdulillah. Tu dia ni. Clear geng. Clear mantap. Alhamdulillah. Alright. Hak lain ni nenen lah. Mantap. Alright geng. Kita main sungai ni pula. Tengok bulan ada. Cuci cermin pun ada. Tu naik tu. Hentam sajalah. Jangan sangkut tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pelanggaran. Tak tahu ikan apa.
Sak je lah geng. Cuci cermin dah apa. Cuci sungai lah kita. Kena buang 2-3 ekor. Jala ni kun bukan sihat jala ni. Pecah belembok. Hak toman ke itu, hak sangkut macam-macam lah. Kenapa langgak-langgak tu? Tu duduk langkat yang kecil-kecil. Oh, lampam. Alhamdulillah. Lampam yang cantik. Tu sekok lagi pada tu. Lampam. Oh. Bulan. Bulan lagi. Duk kata bulan dah. Mana ada lampam bulan semua. Tu pada orang besar. Ha? Bulan besar. Tu dia bulan besar. Jatuh pada dah. Tu dia bulan ni. Ada kawan kita nak ambil buat kasam, tapi di sini dia medok kan. Tu bulan baik lah. Ada agak upah lampam. Nak ambil tak bulan ni? Tu fang. Kena tipu tanya dia tadi. Tidak mati dah bulan ni. Ada lampam 2 ekor. Boleh lah 3 ekor. Alhamdulillah ha. Duk kata cuci cermin. Sekok tak kena pun. Rupanya beli dah semua. Apa bulan. Ada sepat sekok atas. Dia. Bulan besar. Tu lampam. Rata sungai tapi ni. Ni projek kita tinggal. Tu dia ni. Tak payah orang kan, pas balik lah. Tu dia lari menjerit. Clear. Alright kan, kita main repeat nampak ni pula. Hari tu kita repeat. Boleh kuat kali keras dengan kawan. Tapi ni aku simpan je lah. Jala besar. Kita pakai jala halus. Kita terai kot kan. Jala halus ni ngam ke tak ngam? Ke halus? Jala halus tak teruk kan geng. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, cantik buka elok letak belah tu. Semok kat belah ni. Layan kan, layan. Jalan kecil. Tak minta ikan lah. Ikan ada. Tak tahu dia nak kena tak kena. Rancak tak rancak. Tapi jalan kecil ni syok. Cepat turun. Tu ada dah tu. Nampak tau. Tapi sepat, insyaAllah sepat kecil-kecil tu banyak. No, lampam. Janji dah nak selat dengan lampam. Alhamdulillah. Lesen je lah kecil. Boleh ni, boleh tewak. Tu boleh buah mula. Clear. Anak-anak ni, anak selat. Alright, clear. Baru ni boleh kawan taman no. Hei, tang tu tak nak Kan apa? Cuci cermin ke beli dah. Apa ni patin. Kekak sangat. Sampai tak renti nak tu nak lo. Nak tubuh nak. Jangan lari ya. Tu nak lagi tu. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan ke apa? Cantik sekali. Tu pun dia dan lah kayu. Gegak. Ada pelanggaran tu. Dia naik buyau. Pahal. Ada gundi ke apa? Tapi ada pelanggaran tu. Besar. Dia tu. Keli tu 2 ekor. Kali kanan langak ni. Kakak bateri dah nak mampu. Keli keras dah apa ni. Tu lubuk keli keras ni. Ambil apa? No. Keli keras semua. 4 ekor.
Cuci sungai geng. Betul-betul cuci sungai. Tu dia jackpot. Tu dia melangkap tu pula. Dia geng, tengok tu. Tak lagi bateri kong. 4 ekor. Besar 3 ekor. 1 ekor kecil. Semua kali keras. Habuan. Patut menangkap sungguh. Clear. Kita balas depan tu saat ni geng. 4 ekor kali keras. Tu duk menangkap lagi. Boy, jaluk. Ada lagi ke? Kau tak tengok. Oh dia batu. Tu adalah langgar. Lampam insya-Allah. Oi, kasar. Cuci cermin dah ni. Tu naik buih tu. Tu keli bah. Tu meruk tu. Keli galak kat kadang. Jaloh halui. Tu dia. Kena lagi geng. Aku ni cuci sungai apa dah. Cuci keli. Tu keli keras ni sekok. Saya besar ni. Tu dia. Keli keras ni dia lihat sikit lah. Kalau goreng-goreng pun sampai habis tawa tu lah. Rasa dia nak seakan-akan tapi keli ni syok lagi lah. Keli ni lembut. Tu dia. Tengok tu. Saya tu tadi 4 ekor. Kat ni pun. Wah, kita cuci sungai. Keli keras, keli lembut, hentam. Kan cuci cermin. Hentam semua. Tu. Cek tangan aku ni. How? Tu keli keras tu. Keli keras tak bang tak? Anda akan dilayan sebentar lagi. Allah, caput hang. Tak sengaja, so sorry ya. Dia ni keli keras. Keli keras tak tangkap dah geng. Keli keras kita buat macam ni sahaja. Tadi 3 ekor saya ni. Cara. Tu turun. Tak mau turun tak dah. Dia duduk atas tu pula dah. Dangerous. Kena pakai macam ni kok kan. Kena macam ni kok. Dah tu. Gorgon. 4 ekor, 5 ekor kali keras. Kena je lah kecil tak lari lah. Tak keluar lah. Payah geng. Sengat panjang. Keluar. Alhamdulillah. Tu. Saya orang cak. Tombo. Clear. Ada menangkap kasang kat sana. Selah tu kat ni. Kalau dia tak lari, tu lepas tu menangkap kasang. Tu. Ikan apa lah. Masih cermin tu bah. Kalau patin ni payah kena lagi. Nangkap lari. Amboi, pun. Hak ni tak mau kembang. Kembang. Mai jalur pun lewat. Tadi awal hujan. Hujan sikit tapi tak boleh jalur. Sebelah ni tengok ni. Ada apa? Duk galuk kat sana ni. Jalan dia. Tang tu. Kalau dia tak masuk bawah tu. Kalau pukat ni mampu tu aku malas nak pukat kadang-kadang. Allah kena kau geng. Besar. Kamu ni. Besar. Campur besar ni. Tu dia menangkap besar tadi. Tu gak je lah. Ya Allah, kali keras lagi. Berapa besar. Patut menangkap besar. Tu dah. Sak lengan. Fak ni habis dia makan ikan. Kita tu kata gorgon dah.
Mampus lah ni. Kita kutik kelikah dengan ni lah. Cuci cermin. Besar. Dia. Nak makan puas. Clear. Ni menangkap besar sangat kat ni. Tang apa tu kau. Kena tengok dia. Nangkap takkan-takkan sangat. Boy. Tu lenggak tu. Dia naik buih tu. Dua ya. Tu dia naik atas tu. Lampam besar banyak tu. Best. Patut nangkap besar. Alhamdulillah. Tu. Tak masuk adik lagi. Masuklah adik sayang. 2 ekor. 3. Parik ada jepo. Ya. Basuh dulu. Dia geng. Patut dia menangkap tu. Rupanya ada gorgon. Tu dia geng. Alhamdulillah. Tu makan cekok tu. Tu sekok lagi. 3 ekor geng. Makan cekok tu. Patut dia menangkap sangat. Ni upah clear atau ni clear. Tu dia. Aleo kena tutup sini. Tidak lagi loncak. Tu dia menangkap lu. Nangkap sakan-sakan tadi tu menangkap. Lampam besar ke tadi tu. Berpukat aku ada kai. Clear. Buat depan ni pula. Nak ikan jala geng. Sungai Parik ni pakai jala kecil. Lagi dahsyat pada jala besar. Tang tu pula. Mau tengok syok. Turun pun laju. Nak kenapa pula? Menangkap lantu banyak. Nak kenapa pula? Kita jalan dari bawah tu, kita naik sikit kan. Tu apa dia lagi? Lampam lagi. Nampak ada badan tu. Kan dia. Sepat. Dia tu. Tu dia. Puyuh gorgon pula. Subhanallah. Murah rezeki kita ni, jalan kecil ni. Berbaloi ni. 200 lebih kau beli. Pasal jalan ni aku custom. Aku minta wan jalan tu buat apa? Jadi berat tambah batu. Batu tali kasak sikit. Dia ni. Tapi jalan ni 8 kaki lah ni. 8 kaki setengah tu lah. La ilaha illallah. Masuk kok mana sayang? Tu dia tu. Alhamdulillah. Saat dia kena puyuh sak ni, dia kena puyuh sak. Tadi kena lampam. Alhamdulillah. Tengok menangkap tengok mana lah galak. Kita buh. Clear. Apa dia orang menangkap tu. Dia naik atas. Keli tu ke? Cuci cermin. Tak tahulah kena tak kena. Dia macam naik atas. Tapi bukan lampam jenis tu menangkap. Tu lenggau. Asalnya keli tu lah. Pasal dia naik buih kecil-kecil tu. Tu. Nampak putih tu. Pada tu. Tak dapat gesan lagi. Tu. Duk kata dah keli tu. Kena ya lagi. Kosong nangkap kena tu dia. Mampu yang ni ayak surut. Pakai jala kecil ni memang syap lah. Tak lari dah. Masuk andik pun elok. Memang khas. Jala ni udang galah boleh kena ni. Tu bawa kam sak mana. Alhamdulillah tu dulu. Keli kerah yang ke-6 lah. 6 lah. Tadi buah mula kena sekok besar. Tuduh. Turun dah. Tuduh. Tengok tu, sak lah. Tu dengan kaki tu. Tak ambil timah kecil. Nampak dia main lah.
Tu dia kepala keli keras semua. Tu dia geng. Tadi dah gorgon dah. Tu tu dia dah timur. Jenuh makan. Boleh buat kenuri ni. Keli keras ni lah. Tutup lah. Kelih alhamdulillah. Geng, keli besar dia loncat geng. Dia loncat turun. Aduh. Ni aku try campur ngah. Kalau kena dia lompat jatuh bawah ni tak ni. Kalau kena nasib lah. Besar lengah tu. Oh, kena balik. Rasa-rasa lah. Tak tahu harap kena balik. Besar tu. Aku duk bawa motor. Harap kena balik kau ikan lain. Ikan lain lampam. Keli keras tu tak kena geng. Lepas dah tengok geng keli keras tu. Oh, mangkap tu. Tak tahu dia tak ada tak tahu tu. Besar tu jat. Aku tutup macam ni pun dia terjun je. Aduh weh. Untuk botol dah. Aku nak pergi campak dalam tu. Dia mesti dia kena menangkap kau sudah. Kalau dia masuk dia tempat open tak apa. Tepi tempat lumut bye-bye. Dia mesti lari lah tu, duduk lari tu. Tu rasa buih tu dia baru. Buih tantam lah. Ada rezeki geng keli keras tu. Buih besar loncat. Kebetulan bila kita nak ambil jala, kita nak jala kalut-kalut. Sangkut gear motor lah. Sangkut apa tempat bijak motor lah. Hau lah geng. Tak ada apa lah. Bercelah tengok. Aduh sayang. Besar lengan tu. Hak paling besar tu. Dia lari menyerik lah geng. Kalau ada pun nasib lah. Aduh. Kena keli leng. Keli keras leng. Dia ganti hak leng. Hak ni lembut ke keras? Keras juga. Nampak macam lembut tu. Keras juga. Tengok duri tu. Seram. Clear geng. Ada ganti. Tapi kecil sikit. Tu. Clear. Alright geng. Ni buah lah ni. Penghujung tadi ni. Kita campak lah 2-3 dah. Kawasan ni. Lepas tu kita balik lah. Sayang. Tak lepas sak lengan. Tak apa. Lain kali kita ambil lain. Ni kita butang depan tanduk ni. Tadi dia menangkat depan ni. Tak ada lah depan tanduk kan. Depan-depan ni lah. Aduh. Banyak sungguh lah bendang ni. Tu dia belido. Belido ke lampam. Belido pun belido lah. Jala kecil ada nak kena. Hentam saja ada lebu. Walaupun dalam. Tak kena lah. Dia duduk tantu tak ni. Nasib lah kalau kena. Kena hak lain tak apa dah. Tu dia. Pedih lah kena ni. Ikan lain. Ada pelanggaran tu ada. Keli ke, lampam ke, belida ke, tak tahu. Tu. Tapi yang pasti tadi belida. No, kena keli keras lagi geng. Lembut keli keras lah ni. Kali lembut kai tu ada agak. Tak tahu kok naik masuk mendang. Tu kita campur sudah 2 ni. Tu kita balik jenuh duk kutik kali kawan. Clear. Orangnya boleh. Kita buh depan ni kok. Tadi kita buh tang tu boleh keli keras. Kita buh depan ni pula. Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alah tak sampai. Dia rapat lagi. Kalau kena nasib lah. Mangkap
Kita jala kadang tak kena. Ada jenis ikan hak bergerok-gerok menangkap. Dia tak duduk setempat. Dah apa tu? Keli juga geng. No, penutup dengan keli juga geng. Banyak suku lah hang ni. Oh. Selamat katung lu geng. Dah katung. Selat ni berlambuk sungguh. Nak selat ke nak berdidok tau. Baik geng, dia ni penutup dah. Keli keras lagi. Alhamdulillah. Jom balik. Mantap. Alright geng, alhamdulillah. Sampai dah. Kat rumah. Mari kita tengok hasil geng. Macam biasa. Tengok hasil geng. Lama dah ikan ni duduk dalam ni. Pucat dah apa. Alright. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Keli keras ni kita jauh. Dia keli keras yang pertama. Lampam. 2 ekor, 3 ekor keli keras. Berlidah. Dia talapia pun keras lah. Turun lagi. No. Tembak terbang. Terbang yang pertama. Dua terbang. Jatuh sampah. Talapia apa pucat. Tu dia talapia apa pucat ah. Tu dia geng. Ya Allah, kuat tu fang. Hak tadi terloncat tekok tu hak tu. Ni hak tekok ni. Ni. Besar ni. Aduh. Sayang. Tidak 2 ekor fang. Dia main kat kaki kita tau. Dia geng. Berapa ekor keli keras kat tu. Yo, ujung tu ada lagi, ya Allah. Dua gorgon. Ya lu gorgon tau. Dah lah aku nak buat bentuk ni. Nampak kalau cat ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ekor. 4 5 6 7 8 9 4 9 ekor geng. Tu dia keli keras 9 ekor. Alhamdulillah. Tu dia dengan talapia besar sekor. Lampam saiz elok tadi. Ada 3 ekor. Ni. Dia macam ni lah geng. Tu keli keras tu. Tu main loncat main kat aku lagi. Alright geng. Masih ya kena nonton. Jumpa lagi cerita yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe Iwan Apuesto YouTube channel geng. Clear geng. Mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Clear. Tu dia geng. Ni tadi loncat sekok. Besar badan ni sikit. Tak dapat diselamatkan. Masuk sungai balik. Tu dia.